Mitos-mitos tentang kopi. Mesti korang pernah terfikir kan, apa sebenarnya mitos pasal kopi ni? So hari ni aku nak explain 7 mitos yang mungkin korang tak tahu. So yang first kali, kopi menghalang daripada pertumbuhan. Sebenarnya ini mitos. Ketinggian ni dia lebih dipengaruhi oleh genetik dan juga pemakanan korang. Dan satu lagi, ketinggian ni takkan selama-lamanya korang akan makin bertambah. Yang kedua pula, kopi menyebabkan dehydration ataupun dehidrasi. Ini pun mitos juga bang. Kesannya sebenarnya sangat kecil je. Dia takkan buat badan korang kering pun. Tak ada salah pun kalau korang haus minum kopi. Mitos yang ketiga, kopi menyebabkan penyakit jantung. Sebenarnya kopi ni baik untuk jantung, tapi dalam jumlah yang sederhana je lah. Jangan banyak-banyak. Mitos yang keempat, kopi menyebabkan insomnia. Sebenarnya tak berapa mitos sangatlah, tapi ada sebahagiannya benar. Dia bergantung pada individu dan juga waktu korang minum tu. Janganlah minum waktu tengah malam. Memanglah korang susah nak tidur. Minum waktu pagi, baru korang bertenaga nak pergi kerja. Mitos yang kelima, wanita hamil tak boleh minum kopi. Kesian wanita hamil. Sebenarnya boleh je, tapi kurang daripada 200mg kafein sehari. Mitos yang keenam, lebih banyak kopi, lebih banyak tenaga. Ini pun mitos juga. Sebenarnya kesan tenaga daripada korang minum kopi ni, dia sementara sahaja. Dia bukannya selama-lamanya. Dan mitos yang terakhir ialah kopi menyebabkan ulcer perut. Sebenarnya ulcer ni dia lebih pada jangkitan lah. Dia bukannya pada kopi pun. Kopi ni tak salah apa pun. Korang yang makan bukan-bukan kena jangkitan, lepas tu korang salahkan kopi. So konklusi dia, kopi ni bagus jika diambil secara sederhana. Minumlah dengan bijak. Kalau nak minum kopi premium, Coffee Star kan ada.